A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkongsian berikutnya bagaimana cara untuk kita menghantar ERPS Yunar ke Google Classroom anda. Yang pertama, okey, buka Google Classroom anda, klik pada grup RPS sekolah anda. Sebagai contoh, SMK ABC ERPS mingguan, klik pada classwork. Okey, jadi paparan di classwork beginilah untuk RPS sebagai contoh minggu yang ke-6. Jadi kita belum siapkan lagi RPS minggu yang ke-6. Sebagai contoh, okey, dah siap minggu 6. Jadi adakah kita dah pilih minggu yang ke-6? Okey, dah selesai. Klik pada classwork. Ini classroom, paparan interface. Di bahagian classwork, view instruction, okay, add or create. Okay, ada 3 pilihan: Google Drive, link dan juga file. Kita pilih pilihan yang pertama. Kita dah buat secara online ERPS Yunar Google Drive. Kemudian pilih daripada Google Drive anda, ataupun dah ditayangkan dah dimasukkan di ruangan recent ini, ataupun My Drive. Okey, ERPS 2026 minggu yang ke-6. Kita add. Okey, dan klik turn in. Turn in sekali lagi. Jadi dah selesai penghantaran ERPS. Turn in sekali lagi. RPS minggu 6 dah dihantar dan akan dipaparkan shortcut sebegini. Itu kepentingan kita. Okey, kita wujudkan master copy kerana minggu 6 ni dah jadi shortcut ke classwork dalam Google Classroom. Okey, jadi kita tak boleh ambil ni make a copy. Nanti kita akan edit minggu yang ke-6 setiap minggu. Edit mesti berlaku apabila kita make a copy daripada master copy ini. Jadi selesai penghantaran ERPS melalui Google Classroom. Okey, kita mengambil daripada Google Drive yang disimpan secara online. Baik, terima kasih. Sekadar itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.